Assalamualaikum guys. Topik hari ni kehebatan Allah. Kadang-kadang bila kita fikir balik kan, kehebatan Allah ni kita boleh lihat daripada semualah dekat alam semesta ni kan. Boleh tengoklah dekat 7 petala langit dan 7 petala bumi ni kan, semua hak milik Allah kan. Boleh tengok macam mana awan tu tergantung dan sebagainya kan. Boleh tengok macam mana udara, macam mana laut tu boleh boleh tidak bercantum kan, antara air masin dengan air tawar kan. Dan macam-macam lagi kan. So kalau kita fikir balik kan, dalam diri kita pun kita boleh tengok kehebatan Allah. Contohnya tuan-tuan dan puan, soalan dia ialah mudah je. Kenapa gigi kan? Kalau kuku boleh panjang, kenapa gigi tak boleh panjang? Betul tak? Kalau gigi boleh panjang, ambil kau keluar macam ni kan. Dah satu hal pula kan, nak kena pergi ketip gigi ya. Kan? Itu kehebatan Allah tu. Kenapa hidung kita tak terbalik? Kalau Allah jadikan hidung terbalik, kalau hari hujan, kelang kabut kita nak cari tempat teduh. Tuan-tuan kan? Betul tak? Kan? Kalau kita fikir balik, kenapa rambut kita? Rambut boleh panjang, tapi kening tak boleh panjang. Bulu mata tak boleh panjang. Kan? Kalau tidak kan, puas pula nanti kita kena pergi kedai untuk potong bulu mata dari semasa ke semasa. Jadi sebenarnya tuan-tuan kan, banyaklah yang Allah jadikan pada diri kita pun tentang banyak-banyak benda yang boleh kita ambil iktibar untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Betul tak tuan-tuan? Dan kalau kita fikirkanlah, kalau kita tak nak fikir tu lain cerita. Sebenarnya kita gunakanlah benda-benda tu kan. Soalan, kenapa bila kita marah tuan-tuan kan, kita guna jari ni? Marah. Kenapa kita tak guna jari ni? Kan? Pelik tuan-tuan. So, soalan seterusnya adalah, kenapa kalau kita marah kan, kita keluarkan jari tengah ni? Kenapa tak jari ni? Kenapa tak jari yang kat sini? Kenapa tak jari yang ni? Betul tak? Bila fikir baliklah, siapa yang mula-mula sekali mencipta jari tengah ni? Jari tengah je pun. Kalau tunjuk kan, orang semua marah. Betul tak tuan-tuan? So kadang-kadang pelik lah tuan-tuan kan, pada FY kan. Kalau orang zaman dahulu kala, dia cipta jari tengah ni kan, dengan menunjukkan jari macam ni kan. Sekarang ni kalau orang marah ke tak puas hati kan, dia tunjuk jari. Turun-temurun lah kan. Kalau saya FY tunjuk pada ni, hendaklah ni pada tuan-tuan puan kan, terasa ke tak terasa kan, kalau dibandingkan dengan jari tengah. So soalan ni tuan-tuan puan, siapa dah yang cipta jari tengah tu? Kenapa dia cipta jari tengah, dia guna jari tengah? Kenapa tak guna jari kelingking kan? So tuan-tuan puan, apa-apa pun juga yang ada kat keliling kita kan, kita boleh fikir lah, kenapa Allah jadikan benda tu, kenapa didudukkan macam tu dan seterusnya kan. So sajalah saya ajak tuan-tuan dan puan-puan fikir-fikirkan kan. Kenapa? Sebab kita manusia, Allah bagi kita akal fikiran untuk berfikir. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.